Nabi Allah Musa alaihissalam seorang rasul yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nama yang paling banyak disebutkan dan lelaki yang diceritakan pada setiap fasa kehidupan dia hatta sejak kelahiran baginda lagi. Sehinggalah peristiwa kewafatan baginda disebutkan dalam hadis bagaimana malaikat datang mencabut nyawa baginda. Demikianlah bagaimana seorang Nabi Musa ini diceritakan dengan begitu banyak dalam Al-Quran dan juga hadis. Nabi dan juga lelaki ini yang terlalu mengambil berat tentang kebajikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda risaukan kita takut tak mampu nak menunaikan solat fardu yang banyak dan minta agar Nabi Muhammad minta kepada Allah agar dikurangkan. Baginda yang terlalu concern terhadap kita. Baginda yang istimewa yang Allah ceritakan tentang hidup baginda pada setiap lapangan dan kehidupan baginda. Ada kisah yang menarik tentang Nabi Musa alaihissalam. Tentang kisah ibu Nabi Musa alaihissalam. Kisah tentang melepaskan. Melepaskan itu pahit. Melepaskan itu sakit. Dan melepaskan itu barangkali manusia anggap sebuah kehilangan dan sebuah perpisahan. Tetapi ada kalanya pada medan tertentu dalam hidup ini, melepaskan itu adalah sebaik-baik jawapan. Dan melepaskan itu adalah sesuatu yang meringankan beban. Ataupun melepaskan itu barangkali sebuah jawapan. Ibu Nabi Musa AS ketika mana keluar dikri oleh Fir'aun nak bunuh semua anak-anak Bani Israel yang lahir pada tahun tersebut lelaki. Maka ibu Nabi Musa AS ini, ibu Musa ini terlalu sedih kerana anaknya itu baby yang kecil yang dia ibu yang baru sudah mengandung lama. Bagaimana dia nak lepaskan anaknya itu agar dibunuh? Tak mungkin. Tapi kalau lagi disembunyikan, lagi bahaya ancaman kepada dia dan juga family dia sendiri juga. So, dalam Quran sebut bagaimana ibu Nabi Musa AS, dia masukkan Nabi Musa dalam peti ketika baby ni dan dia hanyutkan dekat sungai. Bila mana dia rasa waktu penting, maka dia tarik. Waktu untuk nak susukan, dia tarik tali sebab diikat dalam peti, dia letak tali. Dia tarik dan disusukan Musa yang baby ini. Selepas daripada tu, dia lepaskan dekat alur sungai. Lepas. Maka sungai tolaklah peti tu, tapi dalam ikatan. Agar bila special branch Fir'aun datang, polis Fir'aun datang cek, rumah ni ada baby tak? Tak ada baby. So diikat. Tetapi benda ni dia berlalu dalam 1, 2, 3 hari. Itulah proses dia menarik dan melepaskan. Dia menarik bebanan itu, dia jaga. Tetapi jaga dalam keadaan sakit dan takut. Bimbang ketika mana dia menyusukan Musa itu, datang polis Fir'aun. Bimbang ketika mana dia sedang bersama dengan kesayangan dia itu, datang para pegawai Fir'aun dan membunuh kedua-duanya. Boleh jadi. Maka dia merangkul sesuatu itu dalam keadaan tertekan dan takut. Maka ada kalanya dia perlu melepaskan. Tetapi ada tali yang mengikat antara melepaskan dan menarik tanggungjawab dan bebanan itu. Hingga sampai pada satu peringkat, dia fikir, aku perlu lepaskan sahaja tali itu. Tali kerisauan yang mengikat antara menarik takdir dan menolaknya. Tali keimanan yang mengikat di antara mempercayai dan meyakini janji Allah ataupun sebaliknya. Maka datang pada satu detik, tawakkaltu ala Allah. Putuskan sahaja tali itu. Aku serahkan diri ini, anakku ini dan urusan ini kepada Tuhan yang empunya anak ini. Aku serahkan urusan ini dan anak ini kepada penciptanya semula. Aku telah habis daya. Aku sudah kehilangan cara. Maka aku pulangkan amanah ini kepada pemilik Tuhannya yang menciptanya. Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sampai pada satu peringkat, tali itu diputuskan. Tali ikhtiar. Tali percaya dan skeptikal. Tali takut dan berani. Tali redha dan tidak pasti. Itulah tali kegusaran kita selama ini. Bila mana kita diuji dari satu-satu ujian dan bebanan, ada hari kita terima. Kita rasa, ya Allah, aku redha, ya Allah. Ada pada masanya kita rasa macam, ya Allah, aku tak mampu bebanan ini, ya Allah. Ada masa kita marah Tuhan. Tapi kita tak sebutkan di lisan. Tapi hati kita terdetik, ya Allah, kenapa aku? Ada masa kita merangkul kita punya ujian dan takdir itu dalam pelukan redha yang mengatakan, ya Allah, aku terima, ya Allah. Tapi ada ketikanya bila kita diuji dengan lebih sikit frekuensi itu, kita merasakan, ya Allah, kenapa ditambah lagi bebanan ini? Yang lama pun tak selesai lagi. Maka kita hidup dalam menarik dan menolak. Menarik dan melepaskan bebanan itu. Menarik dan melepaskan. Tapi ada tali yang mengikatnya. Sampai pada satu saat kita putuskan tali itu, tali kegusaran, dan serahkan urusan itu kepada Allah, dan kita melayari kehidupan kita seperti selalunya. Maka ketika bonda Musa itu melepaskan peti itu, maka itulah detiknya dia menyerahkan urusan ini kepada Allah.
bukan lagi tanggungjawab dia. Siapa yang nak susukan anak itu? Mati ataupun hidup anak itu? Siapa yang bakal jumpa dia? Mungkin dia dibunuh, mungkin dia dihanyutkan, mungkin peti itu tenggelam ataupun anak itu dimakan ikan. Tak pasti, tak tahu. Tetapi aku serahkan urusan ini kepada Allah dan aku bertawakal sepenuhnya kepadanya. Maka apa Allah takdirkan? Peti itu dijumpai oleh Asyah dan anak itu diambil sebagai anak angkat Firaun atas pujukan Asyah. Tempat yang paling bonda Musa nak elak, tempat itu Allah hantar. Tetapi dalam keadaan anak itu hidup sampai dia besar. Allah nak buktikan apa kepada kita? Itu semua urusan Allah. Kesudahan, keputusan milik Allah. Kita ikhtiar sabih daya, sudahnya serahkan kepada Allah. Tempat Nabi Musa mati, tempat baby Musa itu perlu mati, tempat itulah dia dihidupkan. Tangan yang suppose untuk membunuh baby Musa itu, tangan itulah yang mengasuh dan dibesarkan Musa itu. Ironi kan? Dan yang menariknya, bila baby Musa itu dijumpai dan Asyah pun pujuklah Fir'aun, abang Fir'aun. Jomlah kita belah anak ini. Maka dibelah anak itu. Dalam sirah sebut, dia pun nak susukan baby Musa. Panggillah para ibu-ibu mengasuh yang pandai-pandai ni. Semua baby Musa tak mau menyusu. Sehinggalah kakak Nabi Musa ceritakan kepada para pegawai Fir'aun ini, mak saya mungkin boleh menyusu. Tapi tak cakap benda betul lah. Cakap mak saya mungkin pandai, mungkinlah kita boleh cuba. So para pegawai Fir'aun bawa baby Musa itu pergi rumah bonda Musa, mak Nabi Musa. Terkejut mak Nabi Musa. Alamak, dah kantoi ke? Rupanya tidak. Para pegawai Fir'aun datang, makcik tolong susukan baby ni, cuba try. Maka ibu Musa pun susukan. Tentulah anaknya itu menyusu mak kandung dia. Allah takdirkan dia menyusu dengan ibu kandungnya itu, maka pegawai Fir'aun jadi gembira. Ironinya, sepatutnya bila pegawai Fir'aun tengok Musa baby itu bersama bonda dah, tentu dia bunuh keduanya. Tetapi kali itu Allah takdirkan dia pun melihat penyusuan itu dan mereka gembira. Nak laporkan kepada Raja Fir'aun, baby ini dah boleh menyusu kepada seseorang. Maka apa berlaku tuan-tuan? Fir'aun beri gaji kepada ibu Musa untuk susukan anaknya sendiri. Jika sebelumnya dalam keadaan ibu Musa itu terumbang-ambing di antara percaya dan tidak, di antara pasrah dan redha, tarik dan menolak peti itu, ya, dia mungkin boleh menyusu sehari dua, tapi dalam keadaan takut dan risau. Tetapi once dia sudah lepaskan kepada Allah, Allah takdirkan rezeki itu kembali kepada dia. Dia susukan dalam keadaan kali ini bukan takut, dia siap dapat duit. Dan dia tak perlu berselindung dan bersembunyi lagi. Maka berulang-aliklah Musa di rumah ibu kandungnya dan di rumah Asyah dan juga Fir'aun di istana. Maka begitulah kehidupan kita ini tuan-tuan. Ada kalanya dalam fasa hidup ini kita tahu penat, perit, pedih, sakit. Tetapi belajarlah melepaskan. Kerana bukan semua melepaskan itu hilang. Tetapi barangkali melepaskan itu adalah pintu keluar kepada jalan-jalan yang benar. Mudah-mudahan kita memahaminya. Ini adalah bacaan yang sangat sesuai dibaca oleh setiap peringkat umur yang diuji oleh ujian derita, sakit, kecewa, ditinggalkan ataupun ujian kegembiraan, kebahagiaan yang kekal yang disangkanya. Ini adalah jawapan pengubat derita anda, peneman setia anda. Apa-apa pun kita harus tetap hidup boleh dapatkan dekat link di bawah.